Okay, kita nak ke mana guys? Ke mana aku bawa? Asyik tanya nak ke mana je. Where you want to go? Where you want to go? Ya. Hari ni kita nak ke Johor Kita nak memancing ke Johor. Kita tak cerita ride. Seperti yang saya katalah, channel saya ni bukan sekadar ride tapi memancing, hobi, catur, tapi lebih pada ride lah. Di samping itu, itulah yang tadi channel saya ni, kelebihan channel saya. Begitu juga dengan masakan. Masakan pun termasuk, maksudnya makanan, bukan saya masak. Kalau yang masak tu channel Juru Kamera, makanan. Saya tak ada nak buat masakan, walaupun saya sebenarnya seorang yang boleh masak tau. Jangan tak percaya saya cerita rahsia. Kalau orang tengok dia susuk tubuhnya, mungkin orang kata orang ni tak pandai ni, kan? Harapkan isteri je. Tapi saya sebenarnya saya pandai masak nasi. Saya seorang yang pandai masak nasi, pandai masak gulai pun pandai, goreng telur, masak Maggi. lebih dari itu lagi, ikan, gulai, kari daging. Masak betul lah. Kau kata setakat goreng telur, tak, memang memasak betul. Semualah, gulai, kari, asam pedas. Tapi lately saya sekarang tak apa gemar dengan asam pedas. Why? Gulai masam. Tak betul kalau Juru Kamera kata hanya telur semua. Memang masak betul. Ada orang kata simple, just goreng telur, sardin. No. Macam saya ni, ramai orang tak sangka tu. Saya kata masak betul. Ada Gulai masak lemak, tipu-tipu ke? Gulai masam. Masak tipu-tipu macam masak telur. Macam tu lah, tipu-tipu gitu. Just Maggi, tak. Lebih dari itu lagi kemampuan saya masak. Gulai lemak, gulai masam, kari, semua boleh. Sayur pun begitu juga. Dan tentulah bila kita dah pandai masak gulai, sayur campur apa semua pun kita pun pandai lah. Goreng kangkung. Panjang pula bebe pasal masakan. Kita tukar balik kepada topik kita ini. Kita nak memancing di Rakit Atan Lobster di Johor. Alhamdulillah hari ni cuaca bertambah baik, makin baik. Seperti juga cuaca, begitu jugalah hidup kita. Kita nak panas, kita terpaksa hentikan hujan. Kita tak boleh dua-dua. Dan bila kita nak dapat sesuatu tu, Allah jadikan kita kena hilang sesuatu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Tak boleh kita nak duduk dua-dua tempat, tak boleh. Mungkin kita kehilangan jawatan yang ini, tempat lama kita dah selesa. Tapi insyaAllah mungkin dalam masa yang sekejap ataupun habis sikit masa, Allah ganti pula dengan jawatan yang lebih baik yang kita nak. InsyaAllah. Itu dalam kehidupan lah, selingan sikit. Berbalik pada mancing, kita cerita kembali. Berbekalkan 6 batang rotan, 6 batang joran, rotan pula lah, ingat mengajar. Sebab tadi cerita pasal kerja. 6 batang joran, kita akan set up baik-baik. Harap hasilnya apa? Kita target pari, siakap, kerapu dengan spesies, ebek, imbu, tetanda, ikan kuku, jenahak, kalau ada lah. Kalau tak, apa sajalah, pelukang ke, duri ke, janji mancing. Kan selected pula kan, gelama ke apa. Tapi target kita tu dulu tadi, kerapu, pari semua. Di Rakit Atan Lobster. Di mana rakit ni? Di air tawar. Kawasan kota tinggi sana, belakang dia. Ikut mana? Ikut Mersing boleh, ikut JB boleh. Kalau JB kita akan pintas lah ikut Senai Desaru, Lebuh Raya tu.
Yang lalu Jambatan Lawa tu, gitu. Kalau ikut musim, biasalah. Ikut Pontian semua, pun boleh. Ikut Felda Air Tawar. Umpan kita tak tahu lagi nak cari di mana ni. Yang terdekat lah, kita akan tanya Cik Atan lah. Di Felda Air Tawar ke, di belah mana ke. Rakit Atan ni dia ada 3. Kan kita akan detailkan A, B, C. Yang rakit kita pergi ni, rakit yang ada bekalan air baik 24 jam. Dan juga direct darat, dan juga bekalan api yang direct air. Ini permintaan juru kamera lah. Dia tak nak kalau yang, bukan kata tak ada air, air tangki-tangki dia tak cukup lah, tak tahu lah. Patut limit lah air. Tak boleh bersikit air. Jadi syarat dia tak mau lalat. Satu, mau air kuat punya, dan juga ada api. Semua kita ikut. Tukang masak tak ada lah, dia lah kena masak. Okey, ini lori apa pula ni? Lori lama. Cerita balik pada siapa tadi? Cuaca Alhamdulillah tambah baik. Katanya hanya sedikit kawasan di Mersing saja masih banjir. Hari ni pun masih panas, dah panas. Masih pula makin panas. Jalan pun lancar sebelum Christmas ni. Hari Christmas nantilah baru betul cuma 2 hari. Dia jangka masa tu mungkin sibuk lah. Sekarang masih okey lagi. Okey, cerita pula pasal umpan. Umpan apa? Umpan biasalah. Orang selalu tanya umpan apa. Laut ni tak ada lain lah. Udang mati, udang hidup, umpun-umpun, ataupun sesirat. Sesirat yang kita tak nak tu. Umpun-umpun, dan juga apa kata-kata. Apa nah? Satu lagi. Selain umpun-umpun. Sesumpah. Sumpah. Serumput. Nipu Satu lagi tu. Sesirat. Yang panjang tu bila kita gunting dia berdarah tu. Isi ikan kembung, isi ikan belaling. Itu antara selayang. Selayang belaling lain ada. Itulah yang biasa kita guna. Di samping tu kita bawa jugalah bento. Rasa macam nak campak je lah, tapi jangan. Mana tahu ada kotak, walaupun ada 3 lagi berat-berat, kita bawa jugalah. Sebab ni pakai empuk rapat je. Okay, jalan agak clear. Kita dah sampai ke kawasan UK ni. UK perdana je ni. Oh, kita tengok kiri right, Force S-Max. Okey, sampai mana tadi juruk kamera?